Alhamdulillah hari ni selepas 2 hari kelas, satu Ahad kelas weekends, Alhamdulillah petang ni tadi kelas habis awal, jadi boleh bawa lah anak-anak macam biasa dia regular kembali masjid lah masa hujung minggu ataupun cuti sekolah. So saya ni umur dah 52 tahun, anak 6 orang. Setengah orang mungkin rasa seronok rasa muda dan seronok nak umur panjang. Saya dah reverse that kind of mindset. Saya rasa saya lebih seronok dan tenang rasa diri saya ni dah tua, dan saya lebih suka rasa umur saya makin pendek. Kenapa? Terbalik kan bagi saya. Bila saya fikir saya ni dah tua, makin tua, so umur saya makin pendek. Walaupun nombor makin meningkat, makin besar, tapi hakikatnya umur kita makin pendek. Kalau ikut arwah ayah saya 69, Alhamdulillah dapat nikmati seorang ayah selama umur saya masa tu 2017 sempatlah rasa nikmat seorang ayah. Umur ayah saya sampai 69 tahun saja. Saya sekarang 52. Kalau ikut benchmarking arwah ayah saya ada lagi lebih kurang 52 kan. So 12 tahun lagi lah tinggal. So lebih baik saya rasa saya tua. Sebab apa? Bila saya rasa saya tua, makin tua, saya mula fikir saya takkan nak buat perkara-perkara yang acah-acah orang muda nak buat dah. Bila saya umur makin pendek ni, saya rasa lebih mudah, saya rasa I can't afford to waste my time. Okay? Makin tua dan umur makin pendek, I can't afford, saya tak mampu untuk buang masa untuk buat perkara yang sia-sia lah. Tak ada masa nak cuba-cuba, nak seronok-seronok. Okay? Seronok-seronok tak mau lah. Cuba-cuba benda-benda yang akan melalaikan saya, yang akan menjauhkan saya daripada ibadat dan sebagainya lah. So saya rasa lebih seronok rasa saya ni makin tua. Saya dah tua. Lebih selesa daripada saya rasa nak rasa muda. Rasa nak muda tu dah saya campak jauh-jauh dah. Okay, lebih baik saya ni macam tu. Sebab bagi saya kita sekarang ni dah akhir zaman kan. Akhir zaman ni yang saya faham, semua tanda-tanda besar semua dah ada dah. Sekarang ni tanda-tanda jelas. Contohnya tanda-tanda jelas apa? Turunnya Dajjal. Tujuannya kemudian matahari akan terbit sebelah barat bukan timur. Itu tanda-tanda jelas. Sebab tanda-tanda besar dah ada semua. Contohnya apa? Pemimpin yang tak amanah diangkat, dipuji, disanjung. Hiburan sudah jadi macam agama. Okay? Hiburan dah macam agama. Diutamakan berbanding ibadat. Orang-orang agama, ahli ulama dipelekehkan. Ya, ada yang dihukum bunuh di setengah negara dan dipelekehkan dan dicerca, dihina dan sebagainya. So antara contoh besar lah tu. Antara tanda-tanda besar kiamat. Bangunan makin tinggi kan. Sudah ada menara tinggi jam di Mekah. Di Mekah sudah ada banyak terowong-terowong, bukit-bukit yang ditarah. Semua Allah dah cakap dalam Al-Quran, tanda-tanda besar kiamat. So jadi bila dipikir semua tu, saya rasa I don't have that much time untuk dibazirkan, untuk disia-siakan, untuk melakukan perkara-perkara yang lara. So bila bangun pagi tu, saya rasa Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur, dan semoga Allah jauhkan saya daripada perkara-perkara yang akan buatkan saya bertambah dosa. Sebab dosa ni kita ada sedar, ada tak sedar. Setiap hari perlu bertaubat. Saya perlu bertaubat setiap hari. Saya perlu fikir apa lagi kebaikan yang saya boleh buat pada hari ini. Sebab kita tahu dosa kita ni banyak yang tak sedar terutamanya, dan juga dosa kita pun tak tahu kita ni Allah ampun ke tidak. So kita sentiasa berdoa, dan juga sentiasa cuba buat kebaikan lah untuk menambah pahala. Itu sajalah saya punya impian sekarang ni. Tak ada benda sangat saya nak kejar hal dunia ni selagi Allah memang Allah bagi kita rezeki cukup. Saya nikmati apa saja yang Allah beri saya.
So sebab tu kesimpulannya, saya lebih rasa selesa dan tenang bila saya fikir saya makin tua, saya memang dah tua dan saya makin rasa tenang, okey. Lebih selesa rasa umur saya makin pendek. Jadi saya tak ada banyak masa untuk dibazirkan untuk perkara-perkara yang melalaikan. Itu saya punya fikiran lah. So pilihlah, okey. Nak rasa muda dan terus leka, okey, dan juga nak rasa umur kita makin panjang, itu terpulang. Tapi hakikatnya kiamat makin hampir, kita sudah sampai ke akhir zaman. Okey, akhir zaman ni orang-orang yang buat kebaikan, orang-orang yang cuba untuk taat perintah Allah akan jadi golongan yang pelik dan juga dihina dan dipandang rendah. Sebab tu kebaikan redha Allah ni bukan ikut majoriti, tapi ikut yang apa Allah beri kita panduan dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kan? Itu sajalah. So saya lebih seronok fikir umur saya makin pendek dan makin pendek, saya dah makin tua dan makin tua. InsyaAllah, okay, kita cubalah kejar 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Contohnya, kejarlah yang muda tu, okay, guna kelas baiknya hari muda sebelum tua. Okay, ataupun sebelum kita sakit, okay, nikmatilah kesihatan yang baik ini untuk lebih beribadat pada Allah. Okay, kejar 5 perkara tu ya. Okay, banyak masa kita lapang sebelum kita masa sesak. Okey, hidup sebelum mati. Okey, itu kejarlah perkara-perkara tu sebelum disampai, sebab mati itu pasti. Cuma macam mana, bila, kita tak tahu lagi. Okey, saya seronok, saya lebih selesa rasa saya makin tua, saya dah tua dan umur saya sudah semakin pendek.